Kalau Cina girlfriend Melayu okey tak? Kalau Cina ada girlfriend Melayu sangat baik. Sangat-sangat baik. Saya bagi tahu korang kenapa. Melayu kahwin ni 40k. Bukan saya cakap apa, okey? Saya tahu 40,000 memang banyak, okey? Tapi 40,000 kalau dekat Chinese punya kahwin, ini macam saja. You percaya saya tak? Ini macam saja. Orang jumpa perempuan Cina kahwin lelaki Melayu sebab tabu. Betul tak, Amoy? Salah. I pernah cerita dalam saya punya live dah. You mesti tak hadirkan padan muka. Lepaskan. Salah. Cina kahwin Melayu bukan tabu, okey? Memang ada aja pasangan Cina Melayu. Tapi memang banyak Chinese parent tak bagi anak perempuannya kahwin dengan lelaki Melayu. Korang tahu tak kenapa? Nak kahwin dengan Amoy Cina, apa syaratnya? Susahnya selalu tengok orang kata Amoy yang tak suka Melayu. Bila korang love each other tu, love is blind. Bangsa tu is tutup dah, tak nampak langsung. Cuma apakah syarat dia? Okey, hari ni Ricky akan palatau korang semua sedikit informasi. Kalau salah, jangan marah Ricky. Kalau betul, sila support Ricky. Okey. Di Malaysia, kita membesar dalam kepelbagaian. Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum lain hidup bersebelahan, bekerja bersama, belajar di sekolah yang sama, malah berkongsi meja makan dan ketawa dalam kehidupan seharian. Namun apabila soal cinta melangkah ke fasa paling serius, perkahwinan, realitinya tidak semudah yang disangka. Salah satu persoalan yang sering bermain di fikiran ramai, tetapi jarang dibincangkan secara matang ialah, kenapa lelaki Melayu sering dilihat sukar untuk berkahwin dengan Amoy Cina? Persoalan ini bukan untuk membuka luka, apatah lagi menyalakan api perkauman. Ia lahir daripada pemerhatian sosial yang berlaku di sekeliling kita, kisah cinta yang terhenti di tengah jalan, hubungan yang terpaksa dilepaskan walaupun masih ada rasa, dan pasangan yang saling mencintai tetapi tersepit antara hati dan realiti. Ramai memilih untuk diam kerana topik ini sensitif. Namun diam terlalu lama juga boleh melahirkan salah faham, prejudis dan persepsi yang tidak adil terhadap mana-mana pihak. Ada yang cepat menuding jari, mengatakan ia soal ego kaum. Ada pula yang menyalahkan agama, budaya atau ekonomi. Tetapi hakikatnya, isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar tak suka atau tak setaraf. Ia melibatkan pegangan hidup, didikan keluarga, kepercayaan turun-temurun, dan ketakutan terhadap perubahan yang besar dalam hidup seseorang. Dalam banyak keadaan, cinta itu wujud. Yang menghalang bukan perasaan, tetapi tembok realiti yang dibina oleh keadaan sekeliling. Arus Perdana melihat isu ini dari sudut yang lebih luas dan berimbang. Kami percaya bahawa untuk memahami sesuatu realiti sosial, kita perlu bercakap dengan jujur tetapi beradab, berani tetapi berfakta. Bukan untuk menyalahkan lelaki Melayu, bukan juga untuk mempersoalkan keluarga Cina, tetapi untuk membuka mata bahawa perkahwinan antara kaum di Malaysia bukan sekadar penyatuan dua insan. Ia adalah pertembungan dua dunia. Dalam video ini, kita akan menyelami punca sebenar mengapa halangan itu wujud. Bukan melalui emosi atau sentimen, tetapi melalui realiti masyarakat, budaya dan kepercayaan yang membentuk keputusan hidup. Kerana hanya dengan memahami, kita boleh berhenti menuduh. Dan hanya dengan kefahaman, barulah wujud ruang untuk saling menghormati. Sama ada cinta itu berjaya disatukan atau terpaksa dilepaskan dengan tenang. Untuk memahami kenapa lelaki Melayu sering berdepan halangan apabila ingin berkahwin dengan Amoy Cina, kita perlu melihat isu ini secara berlapik, berfakta dan jujur. Ini bukan soal siapa lebih baik atau siapa lebih tinggi nilainya, tetapi soal struktur masyarakat, kepercayaan dan realiti hidup yang telah lama terbentuk. Faktor paling besar dan paling menentukan ialah agama. Lelaki Melayu di Malaysia, secara perlembagaan dan realiti sosialnya beragama Islam. Dalam Islam, perkahwinan hanya sah jika pasangan memeluk Islam. Di sinilah bermulanya tembok paling tebal. Bagi sebahagian keluarga Cina, agama bukan sekadar kepercayaan peribadi, tetapi identiti keluarga dan warisan turun-temurun. Keputusan untuk memeluk Islam sering disalahfaham sebagai meninggalkan asal-usul, memutuskan tradisi, atau mengubah keseluruhan cara hidup. Walaupun hakikatnya tidak semua tanggapan itu benar, persepsi inilah yang menimbulkan ketakutan besar dalam keluarga. Seterusnya ialah tekanan keluarga. Dalam budaya Cina, restu ibu bapa memainkan peranan yang sangat kuat. Perkahwinan tidak dilihat sebagai urusan dua individu semata-mata, tetapi penyatuan dua keluarga. Ramai Amoy sebenarnya terbuka, memahami dan menghormati budaya Melayu dan Islam, namun terperangkap antara cinta dan tanggungjawab terhadap keluarga.
Dalam situasi sebegini, ramai yang terpaksa mengalah bukan kerana cinta itu hilang, tetapi kerana tidak sanggup melukai orang tua. Selain itu, wujud juga persepsi ekonomi dan masa depan. Sebahagian keluarga Cina sangat menitik beratkan kestabilan kewangan, perancangan jangka panjang dan keselamatan hidup anak mereka. Lelaki Melayu sering dinilai melalui stereotaip sama ada benar atau tidak. Seperti dianggap kurang stabil, belum kukuh kerjaya atau terlalu bergantung kepada keadaan. Persepsi ini tidak mewakili semua lelaki Melayu, tetapi ia masih mempengaruhi keputusan keluarga, terutamanya apabila melibatkan masa depan anak perempuan mereka. Perbezaan gaya hidup dan budaya harian juga menjadi pertimbangan. Isu pemakanan halal, arak, sambutan perayaan, cara mendidik anak dan hubungan kekeluargaan sering dibayangkan sebagai terlalu rumit untuk disatukan. Hakikatnya, banyak pasangan campur berjaya menguruskan perbezaan ini dengan baik, tetapi kebimbangan sering datang sebelum peluang diberi. Yang jarang dibicarakan ialah hakikat bahawa ramai wanita Cina sebenarnya menghormati lelaki Melayu dan Islam, malah ada yang kagum dengan nilai kekeluargaan, adab dan pegangan hidup orang Melayu. Namun kekaguman itu sering terhenti di sempadan realiti, keluarga, kepercayaan dan tekanan sosial. Maka, kegagalan hubungan ini bukan kerana cinta tidak cukup kuat, tetapi kerana beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Melayu kahwin ni 40k. Bukan saya cakap apa, okey? Saya tahu 40,000 memang banyak, okey? Tapi 40,000 kalau dekat Chinese punya kahwin, ini macam saja. You percaya saya tak? Ini macam saja. 40,000 weh. Dekat Chinese punya kahwin ni macam saja. You sendiri tengok Chinese punya kahwin. You tengok. Ini macam. You tengok ini tempat. You rasa ini tempat berapa harga? You rasa? Korang rasa? Ini macam ya tempat berapa harga? Cina kahwin banyak mahal punya. Kalau you amoy Melayu, you cari satu lelaki Cina, dia mesti suka awak punya. Bukan mestilah, dia biasa okey punya. Sebab dia jimat kos mah, faham tak? Kalau you perempuan Cina mau cari Melayu lelaki, aku okey juga. Itu pasal kita buat macam tu jimat banyak duit. Kalau Cina dengan Cina mahal, Melayu dengan Melayu pun kata mahal kan. So kita mix, asyik pergi mix, pergi campur. I doakan you kahwin sama amoy Melayu. Terima kasih. Amin. Jarang jumpa perempuan Cina kahwin lelaki Melayu sebab tabu. Betul tak, Amoy? Salah. I pernah cerita dalam saya biar live dah. You mesti tak hadirkan pada muka. Lepas dah. Salah. Cina kahwin Melayu bukan tabu, okey? Memang ada aja pasangan Cina Melayu. Tapi memang banyak Chinese parent tak bagi anak perempuannya kahwin dengan lelaki Melayu. Korang tahu tak kenapa? Lagi satu, bila masa saya cakap awak tak ada kawan Cina leh, berfitnah, masuk neraka tau, berdosa tau. Nak kahwin dengan amoy Cina, apa syaratnya? Susahnya selalu tengok orang kata amoy yang tak suka Melayu. Bila korang love each other tu, love is blind. Bangsa tu is tutup dah, tak nampak langsung. Cuma apakah syarat dia? Okey, hari ni Ricky akan tahu korang semua sedikit informasi. Kalau salah, jangan marah Ricky. Kalau betul, sila support Ricky. Okey? Syarat pertama, biasanya Cina akan tengok kepada financial lelaki. Okey, kenapa ini penting? Sebab Chinese ni memang tengok duit sangat besar. RM1 ibarat macam RM100. Jadi kalau korang punya pendapatan tu tak strong, tak kuat, tak ada satu pekerjaan yang gugur, memang biasanya perempuan tu akan cakap no. Okey, mereka takkan setuju nak kahwin dengan korang dulu. So, yang kedua pula, iaitu korang punya maturity dekat sini. Kalau katakan korang adalah satu lelaki yang ada pemikiran mature, korang boleh handle isu-isu ataupun boleh handle masalah dengan cara yang paling tenang, paling baik sekali. Biasanya perempuan tu akan suka awak sangat. Okey, automatically. Okey, lepas tu yang ketiga pula adalah pasal korang punya berusaha. Okey, apa maksud berusaha kat sini? Okey, andai kata sekarang ni contohlah contoh okey, aku tahu ada banyak Chinese amoy Chinese ni, mereka tak kisah korang punya pekerjaan. Sama ada korang mekanik yang kontrokkan tangan, foreman buat motosikal, lepas tu jual barang, tukar barang, kedai lunci, tokek kecil, tukang kunci. Mereka takkan pandang rendah setiap pekerjaan. Tapi yang apa mereka pandang rendah sangat adalah korang boleh berusaha. Lelaki tu dia tak ada satu usaha nak usahakan untuk fight for the life. So biasanya perempuan tu mereka tak setuju sebab mereka ibarat nampak tak ada harapan dekat lelaki ini. Yang seterusnya pula adalah pasal family background. Family background ni ada salah satu benda dalam masyarakat Chinese ni sangat-sangat penting. Sebab kita percaya, kalau katakan contoh aku ni adalah billionaire. Hari ni aku nak kahwin dengan satu amoy ni. Tapi amoy ni keluarga dia ini macam saja. Okey, ini macam saja. Okey. So biasanya
kita percaya kalau saya punya status, saya punya family background dengan dia punya family background, dengan status yang lain, lepas merge together, takkan bahagia. Itu sebab kita percaya kalau korang punya status ada status A, bolehlah kahwin dengan status A dengan B, tapi jangan CES, terlalu jauh. Okey, bukan sahaja daripada segi financial, tapi dari segi juga korang punya lifestyle. Okey, sebab bila orang kaya mungkin makan ke barang yang dia guna ke lain daripada korang. Itu sebab nanti lepas kahwin korang akan kado. Okey, ini nak berjimat, ini kata tak payah jimat, lepas tu kado lah. So end up takkan happy, dan last jelas ya. So inilah sebab kita tengok 4 faktor ni sangat penting. Jadi kalau korang semua lelaki dekat sini, lelaki Melayu yang nak take away amoy Cina nak kahwin dengan mereka tu, sila pastikan 4 point tu kena tau. Kalau tak kena, ada satu point lagi Ricky boleh kongsikan, iaitu korang kena nampak handsome lah, kena nampak macho lah. Biasanya kita cakap kalau korang nampak handsome, nampak macho, walaupun you gemuk biasanya pun boleh take away punya. Tapi masalahnya Ricky tak handsome ke? Masih single lagi? Ada tak ataupun amoi Cina dekat sini yang nak kahwin dengan Ricky? Boleh tak komen? Introduce yourself, okay? Hantar resume bagi Ricky, okay tak? Kisah Ricky, umur 30 lebih belum kahwin. Kesimpulannya, persoalan kenapa lelaki Melayu sering sukar berkahwin dengan amoy Cina bukan berpunca daripada kebencian, keangkuhan atau rasa tidak setaraf, tetapi lahir daripada pertembungan nilai hidup yang telah lama berakar dalam struktur masyarakat Malaysia. Ia melibatkan agama, budaya, tekanan keluarga serta kebimbangan terhadap masa depan, perkara besar yang tidak boleh diputuskan hanya dengan perasaan semata-mata. Hakikat ini perlu diterima dengan matang, bukan ditolak dengan emosi atau sentimen perkauman. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, cinta bukan sekadar soal dua hati yang saling memilih, tetapi juga soal dua dunia yang perlu saling memahami. Perbezaan agama dan budaya bukan halangan mutlak, tetapi ia menuntut ilmu, kesabaran dan pengorbanan yang besar. Tanpa kefahaman yang mendalam, cinta mudah goyah. Tanpa komunikasi yang beradab, perbezaan mudah menjadi jurang. Justeru, pendidikan sosial tentang budaya, agama dan nilai hidup masing-masing sangat penting agar kita tidak cepat menghukum, sebaliknya belajar memahami. Ada hubungan yang berjaya kerana kedua-dua pihak sanggup belajar dan menyesuaikan diri, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keikhlasan. Mereka mendidik diri tentang agama pasangan, memahami sensitiviti keluarga, dan membina masa depan dengan perancangan yang jelas. Namun, kita juga harus menghormati hakikat bahawa ada hubungan yang terpaksa berakhir, bukan kerana cinta itu lemah, tetapi kerana memilih untuk menjaga keharmonian keluarga dan kepercayaan yang telah membesarkan mereka. Dalam banyak keadaan, melepaskan dengan tenang juga satu bentuk kematangan. Yang lebih penting, isu ini harus dijadikan pelajaran untuk keharmonian nasional, bukan bahan perpecahan. Apabila kita membincangkan perbezaan dengan adab dan ilmu, kita sedang mendidik masyarakat untuk berfikir lebih dalam, lebih berempati dan lebih berperi kemanusiaan. Anak muda perlu dididik bahawa cinta antara kaum memerlukan tanggungjawab yang besar, bukan sekadar keberanian melawan arus, tetapi juga kebijaksanaan mengurus realiti. Arus Perdana melihat isu ini sebagai cerminan realiti sosial yang perlu difahami, bukan dipertikaikan secara membuta tuli. Selagi kita bercakap dengan bahasa yang berhemah, menghormati kepercayaan masing-masing dan mengutamakan keharmonian, selagi itu ruang persefahaman akan terus wujud. Kerana dalam sebuah negara berbilang kaum, kejayaan sebenar bukan terletak pada siapa yang menang dalam cinta, tetapi pada sejauh mana kita mampu hidup bersama dalam perbezaan tanpa memutuskan nilai kemanusiaan, keharmonian dan rasa hormat sesama insan.